Korang nak beli Tesla, pakai yang standard range ke ataupun long range punya, okay? So, korang tengok video ni sampai habis sebelum korang beli. Tips yang aku nak bagi ni bukan untuk beli Tesla je tau. Kalau korang nak beli EV lain pun, korang kena follow 3 tips ni. Nombor 1, jarak perjalanan harian kita lah. So, kalau korang setakat jalan dekat area KL je, pergi balik kerja kan, nak cari charger semua senang, standard range pun dah cukup sangat dah. Dan kalau korang balik kampung kan, sebulan sekali, macam contoh balik Kelantan ni. Sepanjang korang balik Kelantan tu, dan juga dekat kawasan kampung korang tu, senang tak nak dapatkan public charger? Kalau senang, standard range pun dah okey dah. Nombor 2, korang kena consider juga dia punya harga. Bukan harga body je tau. Okay? Biasa long range ni memang mahal daripada standard range punya. Dan juga bila long range ni, bateri dia pun ada 2 dan dia lagi powerful. Bila lagi powerful, road tax pun lebih tinggi lagi. Mungkin 2 kali ganda daripada harga standard range ni. Nombor 3, consider daripada segi kemudahan nak charge. So, kalau korang duduk rumah landed, senang. Okay? Boleh pasang charger dekat rumah dan charge dia setiap hari. Kalau korang ambil standard range, okay? Bukan Tesla punya, mungkin EV yang lain. Range diorang mungkin boleh pergi kadang-kadang 300 km ataupun ke bawah lagi. Jadi, korang kena charge banyak kali. So, bila charge banyak kali ni, benda tu menyusahkan hidup korang. Sebab tu jugalah, standard range ni pun aku ambil Tesla. Sebab dia boleh pergi dalam 430 km. So, kalau sekali charge tu, dia boleh pakai lama. So, mungkin seminggu sekali je aku charge. So, duduk apartment ke, kondo ke, pun memang tak ada masalah juga. So, korang pilih betul-betul sebelum korang nak beli ni. Kalau korang nak sewa pun, kereta ni aku ada buat sewa juga. Supaya korang sendiri boleh rasa lifestyle macam mana pakai EV. Dan baru korang decide. Barulah korang boleh buat pilihan yang berbaloi.